Risau ke gaya hidup sihat ni susah sangat nak mula? Ni rahsianya. Sebenarnya cuma perlukan langkah-langkah kecil dan mudah. Jom kita kupas sama-sama. Nak kekal sihat dalam dunia yang serba pantas ni, mungkin kedengaran susah. Tapi awak tak perlu ubah hidup awak sepenuhnya pun. Mula hari awak dengan segelas air. Ia boleh tingkatkan metabolisme awak sebanyak 30%. Jangan sesekali tinggalkan sarapan. Sarapan yang seimbang di pagi hari buat awak 20% lebih produktif. Duduk sepanjang hari. Berdiri, regangkan badan atau berjalan 5 minit setiap jam. Minda badan awak akan berterima kasih. Akan berberkati. Bila makan, letak tepi telefon dan cuin dan betul-betul fokus pada makanan awak. Yay! Makan dengan sedar boleh bantu awak makan 20% kurang kalori. Utamakan tidur yang cukup. Sasarkan 7 hingga 9 jam. Ia boleh tingkatkan mood dan kuasa otak awak sebanyak 30%. Dan selitkan sedikit pergerakan. Guna tangga, parkir jauh sikit. Tambah 10 minit aktiviti setiap hari. Apa yang betul-betul boleh ubah keadaan? Sokongan daripada kawan dan keluarga. Ia buat 30% lebih mudah untuk kekal dengan tabiat sihat. Ingat, langkah kecil yang konsisten lebih baik daripada perubahan besar dan drastik. Apa satu perubahan kecil yang awak akan buat hari ini? Perjalanan sihat awak bermula dengan satu langkah.